Assalamualaikum. Hari ni hari Jumaat, pembukaan minggu pertama. Kalau ikut hari ni 2 hari bulan 5, kita depo 11 Kuwait dinar, samaan RM160. Profit Kuwait dinar sekarang sedap main IMA market ni, serius. Siapa yang belum buka, nak cuba buka akaun IMA, boleh tekan dekat link description video ataupun masuk dekat komen, korang boleh tengok. Serius sedap. Hari ni kalau tengok, paling rendah dia turun 3227, paling tinggi 3269. Sekarang ni mana hala 7 gold. Kita tengok, saya dah set BE kat atas tu. Sama ada saya nak close manual ataupun dia langgar BE. Kita tengok mana ada 7 gold. Korang tahu 163 KWD ni kalau kali dengan RM14 dah berapa. Tu sedap main Kuwait dinar. Tak banyak broker ada. Tak banyak. Ada 2 je yang biasa saya tahulah. Ada 2 broker, Just Market dengan Emaar. Emaar Market ni, siapa nak cuba bolehlah try. Kelebihan dia, korang tengok kalau Emaar Market ni, dia ada apps dia sendiri. Pakai handphone je, korang boleh tarik BE, SL apa semua boleh tarik, kod dan je. Saya pakai M15 contoh saya besarkan skrin. Contoh, korang tengok. Macam ni. SL ni saya boleh hanjak macam tu je. SL saya boleh hanjak. SL saya boleh hanjak macam PC. Serius macam PC. Tu sedap dia. Mana korang yang nak try boleh cuba. Nampak? Nak SL, nak BE ke, nak apa ke, tarik macam ni je. Tekan adjust dia punya ni. Boleh setting SL. Steady kan, macam PC. Nampak? Tak payah nak ni. Lepas tu kelebihan dia, korang boleh close all. Macam mana dekat PC kalau korang trade, boleh close all. Memang sempoi lah. Nampak? Padu tak padu. Okay, kita back. Kita tengok ni, contoh saya nak close all. Tekan je pangkah atau close all position. Apa dia minta, yang tengah buy ke, yang tengah sell ke, yang ni ke, semua ada. Jadi memang mudah lah. Emaar Market. Nak depo withdraw pun, depo biasalah on the spot kan. Nak withdraw pun saya tengok paling lama pun dalam 2 jam lah. Paling cepat 15 minit, 5 minit, 10 minit macam tu. Gila kot. Kali dengan berapa kot, kali dengan RM14 1 KWD. Kalau boleh 1000 KWD zaman RM14,000 baik. Tak mustahil pun. Kalau korang tengok video saya yang minggu lepas, saya buat BE. Tapi saya ingat 1 hari bulan Mei tu hari bekerja. Saya dah buat BE elok dah, dekat 3295. Rupanya 1 hari bulan tu masih market on. Allah, rugi lah. Tak ada rezeki. Dah tahu saya hold je. Ni kita tengok hala 7. Tengok candle sejam. Mana hala 7 ni, dia nak naik balik ke, tinggal jarum, ataupun dia nak terjun terus ke. Sebab kat sini dia punya support kuat juga.
Kalau tak nak tamak dah boleh dah collect. Okey, sekian saja video. Korang nak daftar, nak cuba guna broker ni, tekan dekat komen. Korang tengok saya ada bagi link Just Market dengan Emaar. Yang saya pakai sekarang Emaar Market. Dia kalau korang tak nak pakai KWD, ada je USD, JBP apa, boleh trade dekat MT5. Tapi saja saya nak tengok platform dia okey tak okey. Okey ya. Nanti kita update balik. Kalau saya tak close dah, tak close lagi, saya update balik. Okey, sekian sahaja video. Assalamualaikum.